Apa yang membezakan filem ni daripada filem-filem aksi yang lain? Okey. Yang membezakannya adalah the way kita shoot, kita present di koreografi ni. Camera works je. Itu yang sebenarnya yang lain daripada macam mana kita present lah. Presentation kita orang lain lah daripada Sebab orang kata awal-awal dia dah bagi dah. Dia sebelum keluar tu dah bagi dah. Dah bagi dah? Dah bagi dah. Bagi siap-siap Alhamdulillah. Saya memang nak terlibat dengan skop, nak terlibat dengan adik-beradik ni, Syafiq atau Syamsul. Jadi bila dapat peluang, dan saya percaya dengan bila diorang kata diorang nak shoot cerita ni, yang penting kita dalam tu dulu dan baru kita tengok apa yang kita boleh buat. Skrip saya sebenarnya, saya cerita macam ni, kita memang mungkin pernah tengok, tapi dari segi characterizationnya, dari segi macam mana diorang nak present naskah ni, tu buat yang saya teruja dengan karya ni. Jazam buat watak jaki. Ya, betul. Apa cabaran watak jaki ni? Cabaran watak jaki ni cabaran dia adalah okey, jaki ni dia saya tak terlibat dengan fighting. Okey. Jadi kereta saya ni terlibat dengan adalah untuk break every tense punya scene dalam cerita ni. Jadi cabaran dia adalah macam mana saya nak break that tense. Ini adalah filem yang saya rasa yang terbaik dari segi aksi yang saya pernah tonton.